Pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian berkaitan tentang hati, tuan-tuan. Apabila kita bicara tentang hati, ianya adalah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang mana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, beberapa ayat yang saya akan bacakan sebagai panduan untuk kita berbicara tentang hati. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha?" Apakah kamu tidak mahu mentadabbur Al-Quran ataupun hati kamu tertutup? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedemikian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami berikan kepada mereka hati tetapi mereka tidak memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kepada mereka hati tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mengambil peringatan daripada apa yang kami sampaikan kepada mereka. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati kamu akan menjadi tenang. Ini di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hati. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, Nabi bersabda di dalam hadis yang panjang, di hujung hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Apabila baiknya daging itu, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Dan sekiranya kalau rosak seketul daging itu, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah seketul daging itu adalah hati. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, apabila kita melihat kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat memahami yang mana hati ini adalah merupakan fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ianya adalah satu perkara yang amat penting, yang amat bernilai di dalam diri manusia. Kerana hati ini dia memain peranan yang cukup besar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Apabila hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh badannya akan baik. Tetapi sekiranya kalau hati itu rosak, maka seluruh jasadnya, anggota tubuh badan yang lain juga akan turut rosak. Sebagai contoh, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang tidak rosak, hati yang mana disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyuruh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggerakkan anggota tubuh badan yang lain untuk melakukan amal saleh. Ini hati yang bersih, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tetapi sekiranya kalau hati itu rosak ataupun hati itu mati, maka dia akan mengajak untuk melakukan maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada malam ini hati kita sehat, hati kita hidup, dia mengajak untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati itu monitor anggota tubuh badan kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, yang mana untuk melakukan kebaikan, yang mana kita duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ini hati yang sehat, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka pada malam ini kita nak bicara tentang hati, tuan-tuan. Daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi,
hati ini ada kala dia hidup, ada kala dia mati. Hati ini ada kala dia sihat, ada kala dia berpenyakit. Maka kita nak lihat pada malam ini tuan-tuan sebagai muhasabah diri kita. Untuk diri saya terutamanya yang berbicara, dan begitu juga kepada tuan-tuan yang duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Kata para ulama tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inna fasad al-qalb min sittati asya. Kata para ulama, hati itu rosak kerana disebabkan 6 hal. 6 hal ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian yang kita nak sebut satu persatu pada malam ini, untuk kita memperbaiki hati kita, untuk kita rawat hati kita. Kerana ada kala hati kita berpenyakit, ada kala hati kita sehat. Maka 6 hal ini yang disebutkan oleh para ulama, kerana disebabkan 6 hal inilah hati kita berpenyakit. Yang pertamanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata para ulama, yudhnibuna bi raja'i taubah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hati itu rosak. Yang pertamanya kerana disebabkan mengekalkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, orang yang mengekalkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai tanda hatinya sedang rosak, tuan-tuan. Dia suka untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Dia sentiasa melakukannya tanpa dia rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak rasa bersalah dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangguh-nangguhkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini disebutkan oleh para ulama yang mana hatinya mati, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Hatinya rosak. Orang yang merasakan dosa yang dia lakukan itu biasa-biasa, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ataupun tidak rasa apa-apa, orang yang seperti ini sebenarnya sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala telah menggelapkan hatinya untuk cahaya itu menerangi hatinya. Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, nuqtatun sauda. Apa maksud nuqtatun sauda, tuan-tuan? Bintik-bintik hitam. Apabila bintik-bintik hitam itu sudah melekat di dalam hati kita, maka pada ketika itu kita tak rasa bersalah dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Dan orang yang seperti ini kebiasaannya dia akan bermula dengan memandang remeh dosa-dosa kecil, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia anggap tak apa dosa kecil. Lalu keesokan harinya dia buat lagi dosa kecil, lalu dia kata tak apa dosa kecil. Begitulah seterusnya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia dah rasa selesa dengan dosa kecil yang dia lakukan. Pada ketika itu dia tidak sedar, tuan-tuan, hatinya sudah diliputi dengan nuqtatun sauda, iaitu bintik-bintik hitam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila sudah dipenuhi dengan nuqtatun sauda, maka hati itu akan menjadi karat. Yang disebut di dalam hadis rad. Rad ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sudah berkarat. Pada ketika itu sukar untuk dia nak rawat, untuk dia nak ubati hati yang sedang sakit itu, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka sebab itu orang yang apabila dia mengekalkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sedar, yang mana hatinya sudah parah, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila dia tidak rasa malu, maka dia akan buat apa yang dia nak buat. Allahu akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila sifat malu itu sudah tertanggal di dalam dirinya, sudah lucut daripada dirinya, fasna' ma syi'ta, maka dia akan buat apa yang dia nak buat.
Dia rasa seronok dengan dosa yang dia lakukan, dia rasa bangga dengan dosa yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah cabut sifat malu daripada dirinya. Wal-'iyadu billah. Kemudian apa yang disebutkan oleh para ulama biraja'i taubah. Dia hanya berangan-angan untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, berangan-angan ini adalah di antara sifat yang tidak baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak bijak itu adalah orang yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah. Berangan-angan tetapi dirinya tidak menjurus ke arah untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah. Tidak menjurus kepada dirinya untuk bertaubat kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, tetapi hanya sekadar berangan-angan untuk masuk ke dalam syurga Allah, tetapi dirinya tidak melakukan amal ibadah, tidak melakukan amal saleh untuk melayakkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan tadi biraja'i taubah, dia tidak bersungguh-sungguh untuk nak bertaubat kepada Allah. Dia menangguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tuan-tuan. Orang yang mana hatinya rosak. Untuk kita muhasabah diri kita. Bukan kita nak lihat orang lain, tetapi kita nak lihat diri kita. Ada tak simptom-simptom yang seperti ini di dalam diri kita, tuan-tuan? Sekiranya kalau ada, banyakkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita bimbang, tuan-tuan, dalam keadaan kita melakukan dosa kepada Allah, dalam keadaan kita seronok melakukan maksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita, tak sempat kita nak bertaubat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu seperti mana kamu nak hidup. Kalau kita rasa seronok dengan dosa yang kita lakukan, kita nak buat apa yang kita rasa kita nak buat, kita nak ikut apa keinginan nafsu kita, silakan. Tetapi diingatkan kepada kita, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Kita kena ingat, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa yang kita buat, yang mana satu ketika nanti kita akan mati. Apabila kita mati, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, baru kita tahu betapa memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Itu yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, kata para ulama, wa yata'allamuna al-'ilma wa la ya'malun. Orang yang mana hatinya berpenyakit, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ataupun hatinya mati, iaitu orang yang belajar ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Allahu akbar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, belajar ilmu, hebat ilmunya, banyak ilmunya, tetapi menjadikan dia tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmunya, tinggi ilmunya, tetapi tidak menjadikan dia seorang yang khudu', menjadikan dia seorang yang rendah diri, menjadikan seorang dia yang tawadhu. Tetapi sebaliknya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, menjadikan dia sombong, menjadikan dia bongkak, merasakan dialah seorang yang hebat, dialah banyak ilmunya, sehingga kan dia merendahkan orang lain ataupun orang yang mungkin kurang ilmu berbanding dengan dirinya. Maka ini adalah orang yang hatinya berpenyakit. Walaupun dia ustaz sekalipun, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian,
Walaupun dia penceramah sekalipun, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, penyakit hati ini tidak lari daripada mereka. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu apabila kita belajar ilmu, maka letakkan niat, aku belajar ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan ilmu semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini niat yang perlu kita letakkan ketika mana kita belajar, supaya ilmu yang kita belajar itu memberikan keberkatan kepada diri kita. Apabila kita belajar dengan niat yang baik, maka apabila ilmu yang kita dapati, maka tidak menjadikan kita sombong, kita angkuh, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, banyak ilmunya, tetapi tidak menjadikan mereka sombong. Sentiasa merendah diri, merasakan kekurangan kalau dibandingkan dengan orang lain. Ini orang yang belajar ilmu tetapi dia beramal dengan ilmu. Tetapi sekiranya kalau dia belajar ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka ketahuilah di dalam hatinya ada penyakit. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tuan-tuan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tuan-tuan, wahai orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang kamu tak buat? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun, apa yang dia katakan tetapi dia tak buat. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, sebab itu apabila kita belajar ilmu, kita nak sampaikan kepada orang lain, maka pastikan diri kita terlebih dahulu melaksanakan apa yang kita ingin sampaikan. Pastikan, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, sebelum kita nak berbicara, nak menyampaikan kepada orang lain, maka kita lihat terlebih dahulu diri kita, sejauh mana kita telah beramal dengan apa yang kita nak sampaikan. Ini juga khusus kepada asatidzah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang banyak berbicara, yang banyak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Tunjukkan akhlak yang baik kepada masyarakat, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik, itu yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Hati yang berpenyakit apabila dia belajar ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Wa yata'allamuna al-'ilm wa la ya'malun. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata para ulama, wa idza 'amilu la yukhlisun. Apabila dia beramal tetapi dia tidak ikhlas dengan amalnya, tuan-tuan. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, amal yang kita lakukan perlu kita letakkan keikhlasan di dalam amal yang kita lakukan. Kerana amal tidak disertakan dengan keikhlasan, amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu tidak akan dipandang, tidak akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, kita tunjuk kepada manusia dengan harapan kita nak supaya manusia itu memuji dan menyanjung kita, tuan-tuan. Wal'iyadu billah. Kerana ini adalah kerugian yang sangat besar, tuan-tuan dirahmati Allah, di hari akhirat kelak. Ketika mana manusia itu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amal kita masing-masing, tuan-tuan. Allah kata apa dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Allah kata sesiapa yang melakukan amal kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan lihat. Dan begitulah sebaliknya, apabila dia melakukan kejahatan walaupun seberat zarrah, juga dia akan lihat. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tayangkan amal-amal kita, tuan-tuan. Amal kebaikan, amal kejahatan kita, Allah Subhanahu wa taala tayang. Lalu kita lihat banyaknya amal yang kita lakukan. Pada ketika itu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah,
Aku mengharapkan ganjaran pahala di atas amal yang telah aku lakukan di atas dunia dahulu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tidak ada bahagian daripadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah mengatakan telah kamu mengambil bahagian kamu di atas dunia dahulu, yang mana kamu hendakkan pujian daripada manusia, maka kamu telah ambil, kamu telah pun mendapatkan pujian sanjungan daripada manusia pada hari ini tidak ada daripadaku. Maka Allah kata faja'alnahu haba'an manthura. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala sebut, maka kami jadikan amal mereka ibarat seperti debu-debu yang berterbangan. Kita nampak tuan-tuan, kita lihat amal kita, tetapi kita tidak boleh mencapainya. Kenapa? Kerana kita telah pun mengambil bahagiannya. Kita telah pun mendapatkan pujian sanjungan itu di atas dunia dahulu. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, maka amal yang kita lakukan, kita buat kerana Allah. Sebagaimana iqrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini iqrar kita tuan-tuan, yang kita baca setiap kali di dalam salat kita. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar kita. Kita buat bukan untuk manusia, tetapi kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Nabi kata apa dia? Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis ini sangat masyhur tuan-tuan. Lalu hadis ini juga dimuatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah tanya, apa yang kamu gunakan nikmat yang aku berikan kepada kamu? Maka dia mengatakan, wahai Allah, aku menggunakan nikmat yang kamu berikan kepadaku, yang mana aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga aku terbunuh. Tuan-tuan di dalam hati Allah sekalian, lalu Allah kata apa dia? Kadzabta, kamu berdusta. Apabila dia mengatakan aku gunakan nikmat itu untuk berjuang di jalan Allah, untuk mempertahankan agama Allah dengan niat supaya aku ini mendapat redha-Mu ya Allah, sehingga aku terbunuh, sehingga aku terkorban, maka Allah kata kadzabta, kamu berbohong. Lalu Allah kata apa dia tuan-tuan? Allah kata kamu berjihad di jalan Allah bukan kerana aku, bukan kerana agama Allah, tetapi kamu berjihad supaya orang memuji kamu dengan menyebutkan kamu sebagai seorang yang pemberani, supaya orang memuji kamu, mengatakan kamu adalah seorang yang kuat, yang gagah. Maka kamu telah pun mendapatkan pujian itu, maka diseret mukanya, dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil kepada orang yang membaca Al-Quran. Di dalam hadis itu disebutkan, maka ditanya kepadanya, apa yang kamu gunakan nikmat yang aku berikan kepada kamu? Maka dia mengatakan, aku membaca Al-Quran pada siang dan malamnya untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Maka Allah kata kadzabta, kamu berbohong. Allah kata kamu baca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, supaya orang memanggil kamu wahwa qari'un, supaya orang memanggil kamu sebagai seorang yang qari, seorang yang sedang membaca Al-Quran, mengalurkan bacaan Al-Quran. Kamu telah pun mendapatkan pujian itu daripada manusia. Telah pun mereka memanggil kamu sebagai seorang qari, suara yang merdu, suara yang sedap. Kamu telah mendapatkannya, maka diseret mukanya, dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah kesan apabila amal yang kita lakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah amat cemburu tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala amat cemburu
apabila hamba-Nya melakukan amal ibadah, melakukan amal saleh, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Suratul Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat tentang dirahmati Allah sekalian, penutup ayat itu Allah kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat itu, Allah kata apa dia? "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Hendaklah dia melakukan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan sesekali dia syirik dengan amal ibadahnya kepada Tuhannya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, syirik di sini maksudnya iaitu apabila kita beramal, jangan sesekali kita buat untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Kita buat amal itu jangan sesekali adanya sifat riya. Riya inilah yang akan memakan kebaikan-kebaikan, ganjaran pahala yang kita lakukan. Tanpa kita sedar, sedikit demi sedikit sifat ini dia memakan pahala amal ibadah kita. Inilah riya yang kita nakkan supaya manusia memuji kita. Itu yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Orang yang hatinya berpenyakit, dia buat amal bukan kerana Allah, tetapi dia buat amal untuk supaya manusia melihatnya lalu memuji dan menyanjungnya. Inilah di antara perbuatan orang munafik, tuan-tuan. Orang munafik apabila dia buat satu amal, dia buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia nak tunjukkan kepada orang mukmin. Ini orang munafik, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu kami tambahkan penyakit di dalam hati-hati mereka. Siapa mereka? Golongan ini disebutkan oleh ulama mufassirin yang mana merujuk kepada orang munafik, tuan-tuan. Sebab itu orang munafik apabila dia buat amal tetapi buat bukan kerana Allah, tetapi untuk memperlihatkan kepada manusia, supaya dia memperolok-olokkan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia menipu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, tuan-tuan. Perkara yang keempat kata para ulama, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Dia makan rezeki daripada Allah tetapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita makan rezeki daripada Allah. Banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sehingga kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalau kamu ingin membilang ataupun kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu untuk membilangnya. Nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan rezeki kepada kita melimpah ruah, tuan-tuan, tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya berpenyakit, dia ambil rezeki daripada Allah, dia makan rezeki daripada Allah, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Dalam arti kata yang lain, yang mana dia ambil rezeki daripada Allah, tetapi dia gunakan rezeki itu untuk melakukan dosa kepada Allah. Ini maksudnya, tuan-tuan. Orang yang tidak bersyukur, dalam arti kata yang lain, orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur bagaimana? Dia gunakan nikmat itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam Al-Quran kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sekiranya kalau kamu kufur akan nikmatku, ketahuilah azabku amat pedih, kata Allah. Nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, orang yang makan rezeki daripada Allah
ambil nikmat daripada Allah tetapi gunakan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap bagi kepada kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tetap bagi kepadanya dan bahkan tidak pernah dikurangkan sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepadanya walaupun dia guna nikmat itu untuk melakukan dosa kepada Allah. Tetapi Allah ingatkan kepada kita, inna azabi lasyadid, tetapi kamu kena ingat azabku amat pedih di hari akhirat kelak. Aku akan azab kamu dengan sepedih-pedihnya di hari akhirat. Kalau kamu berani untuk melanggar larangan Allah, kamu makan rezeki daripada Allah, kamu langgar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah azabku di hari akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, tuan-tuan. Maka apabila kita ambil rezeki daripada Allah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur itu, tuan-tuan? Bukan hanya sekadar kita melafazkan alhamdulillah, tetapi bentuk syukur itu kita terjemahkan, yang mana kita jaga perintah Allah, kita jaga supaya kita tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, tuan-tuan. Perkara yang kelima, kata para ulama, apa dia? Wala yardawna bi qismatillah. Allahu akbar. Perkara yang kelima ni, tuan-tuan yang nanti Allah sekalian, ada kala kita tewas, tuan-tuan. Ada kala kita tidak mampu untuk menerimanya. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk ujian kepada kita yang namanya musibah, maka pada ketika itu kita tidak boleh nak terima, kita tak boleh nak reda pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya berpenyakit, tuan-tuan. Tetapi sekiranya kalau hatinya sehat, hatinya hidup, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun pemberian Allah itu menyedihkannya, walaupun pemberian Allah itu dia tidak suka, tetapi tetap dia redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terima, yang mana ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersangka dengan Allah. Ini orang yang hatinya hidup, tuan-tuan. Dia boleh terima apa saja bentuk pemberian daripada Allah, sama ada perkara yang dia suka ataupun perkara yang dia tidak suka, yang dinamakan ujian ataupun musibah. Dia boleh terima, tuan-tuan yang nanti Allah sekalian. Dia terima lalu dia bersabar. Ini orang yang hatinya sehat. Tetapi orang yang hatinya berpenyakit, dia tidak boleh terima. Maka sebab itu dia buruk sangka dengan Allah. Kenapa Allah bagi aku begini? Kenapa tidak bagi kepada orang lain? Kenapa Allah ambil? Kenapa tidak ambil kepada orang lain? Tuan-tuan yang nanti Allah sekalian, hatinya rosak. Ketika mana dia mendapat nikmat yang begitu banyak, tuan-tuan, pernah tak dia memikirkan satu ketika nanti yang mana Allah Subhanahu wa taala akan uji dia? Dia tidak pernah terfikir, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia merasakan hidup ini semuanya indah. Apa yang dinamakan kehidupan dunia ini, tuan-tuan, kita kena tahu, tidak semuanya indah. Ada kala Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan kepada kita, tuan-tuan. Ini namanya kehidupan dunia. Dan namanya kehidupan dunia, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ujian daripada Allah tidak akan dapat lari. Tidak dapat lari daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan di atas dunia ini, tuan-tuan. Semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji setiap manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini di antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Yang ini yang namanya kehidupan, tuan-tuan. Sebab itu tidak semuanya kehidupan ianya memberikan kesukaan kepada kita, kegembiraan kepada kita.
tetapi ada kala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sedikit musibah. Pada ketika itu kita rasa sedih, tuan-tuan. Kita rasa duka cita, ya, kerana ianya adalah perkara yang kita tidak suka. Tetapi orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, dia redha kepada Allah, dia bersabar kerana itu adalah ujian daripada Allah yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yarduna bi qismatillah, orang yang hatinya rosak, dia tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ujian yang berat, tuan-tuan. Tetapi tetap kita bersabar, kita redha. Kematian ahli keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala uji kita. Kematian anak kita, rosaknya harta kita, itu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan musibah. Tetapi kita kena redha, tuan-tuan, kerana Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, tuan-tuan, iaitu doa apa dia? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil. Ini doa yang kita baca apabila dikenakan musibah kepada diri kita. Bahkan orang yang bersabar dengan ujian daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, wa basyir sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang yang bersabar. Apakah berita gembira itu, tuan-tuan? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar dengan musibah, Allah akan berikan syurga kepadanya. Dengan syarat dia mesti bersabar. Dan bersabar ni, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, mestilah pada peringkat yang pertama, tuan-tuan. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu jalan, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjumpa seorang wanita yang sedang teriak, tuan-tuan, yang disebut dengan niyahah. Dia bukan menangis, tetapi niyahah. Niyahah ni, tuan-tuan, beraung-raung. Menangis, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, tidak ada salahnya. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika mana kematian Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika mana kematian anaknya, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Tetapi yang dilarang di dalam agama adalah niyahah, iaitu menjerit-jerit, meraung-raung, memukul-mukul, mengkoyakkan bajunya. Maka ini yang dilarang di dalam agama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita ini meraung-raung. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati wanita ini, lalu Nabi mengatakan, "Isbir." Sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cakap banyak, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut isbir, sabar. Perempuan ni tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak kenal Nabi. Lalu apabila dia mendengar lelaki ini mengatakan isbir, lalu dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu bolehlah," dalam bahasa kitanya begini, lebih kurangnya, "Kamu bolehlah cakap sebab kamu tak berhadapan dengan situasi aku." Dia kata, "Kamu bolehlah suruh sabar sebab kamu tak kenal." Begitu seolah-olahnya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan wanita ini. Lalu orang yang berada di samping wanita itu mengatakan kepada wanita tersebut, yang mana lelaki itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersentak wanita ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kerana rasa bersalah dengan baginda Rasulullah, maka dia mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memohon maaf kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjumpa dengan baginda Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf kerana aku tidak mengenali engkau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa dia? As-sabru 'inda sidqatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cakap banyak, tuan-tuan. Nabi mengatakan as-sabru 'inda sidqatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat wanita ini, sabar itu adalah pada peringkat yang pertama.
Itulah sabar. Apabila terima saja berita musibah, apabila terkena saja musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku redha, aku bersabar. Sebagai contoh, tuan-tuan dan Allah sekalian, kita keluar daripada masjid ni mungkin tiba-tiba hilang selipar kita, tuan-tuan dan Allah sekalian. Wal'iyadu billah, kita lindung daripada Allah, daripada musibah itu, ataupun kehilangan apa sahaja. Tuan-tuan dan Allah sekalian, 'inda sidmatil ula, kalau kita tengok hilang, alhamdulillah, tak ada rezeki, mungkin Allah Subhanahu wa taala nak gantikan yang lebih baik, aku bersabar. Ini sabar. Tapi tuan-tuan dan Allah sekalian, kalau kita keluar tengok hilang, kita maki dahulu, kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, barulah tiba-tiba selepas daripada itu kita kata tak apalah, aku redha jelah. Tuan-tuan dan Allah sekalian, itu tidak dinamakan sabar, tuan-tuan dan Allah sekalian. Ya, dah cakap perkataan-perkataan yang tidak baik, kemudian barulah mengungkapkan kalimat sabar, maka itu tidak dianggap sebagai orang yang bersabar. Sabar itu 'inda sidmatil ula, pada peringkat yang pertama. Keluar saja, tuan-tuan dan Allah sekalian, terima sahaja musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku sabar. InsyaAllah ada gantian yang lebih baik, maka orang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Maka yang keenam, orang yang hatinya berpenyakit, tuan-tuan, apa dia? Wa yudfiruna mutahu wa la ya'tabiru. Orang yang mana hatinya berpenyakit, apabila dia mengebumikan jenazah orang yang meninggal dunia, wala ya'tabiru, dia tidak mengambil ibrah, dia tidak mengambil i'tibar. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sering mendengar berita-berita kematian. Kita menghantar jenazah saudara kita, ahli keluarga kita untuk dikebumikan, tetapi kita tidak pernah mengambil i'tibar daripada apa yang kita lihat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini orang yang hatinya berpenyakit. Maka sebab itu apabila melihat kepada kematian, maka datangkan muhasabah. Selepas daripada ini aku akan dipanggil oleh Allah, dan muhasabah diri kita kena buat persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hatinya hidup, tuan-tuan, tetapi orang yang hatinya mati, dia tidak mengambil ibrah daripada apa yang dia lihat. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup sekadar itu sahaja apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ianya memberikan muhasabah kepada diri saya yang berbicara,